Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rabiatul Arwiyah binti Azmi. Hari ini saya akan menerangkan tentang refleksi pengetahuan pedagogi bagi subjek kaedah mengajar. Soalan tugasan yang akan dibincangkan ialah kekurangan pengetahuan pedagogi dalam kalangan guru seperti pengurusan bilik darjah, kawalan kelas, interaksi dan komunikasi serta strategi pengajaran boleh memberikan kesan negatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi dan contoh-contoh situasi di mana kekurangan pengetahuan pedagogi mempengaruhi pembelajaran pelajar. Jadi, di sini saya akan terangkan beberapa langkah dan juga contoh situasi yang oleh itu, saya akan menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi dan contoh-contoh situasi yang akan berlaku jika kekurangan pengetahuan pedagogi dalam pengajaran. Perkara pertama yang akan dibincangkan adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan pedagogi. Perkara ini mempunyai 6. Yang pertama, pendekatan konstruktivisme, pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran berasaskan projek, penggunaan teknologi secara aktif, pembelajaran kolaboratif dan yang last sekali adalah pembelajaran terbeza. Saya akan mulakan dengan langkah pertama iaitu pendekatan konstruktivisme. Apa itu pendekatan konstruktivisme? Pendekatan konstruktivisme ialah berasaskan kepada idea bahawa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara langsung daripada guru kepada pelajar, sebaliknya dibina melalui pengalaman, penerokaan, interaksi sosial dan refleksikan diri. Keterangan bagi langkah ini adalah dalam pendekatan ini, guru tidak bertindak sebagai penyampai maklumat semata-mata tetapi sebagai fasilitator yang menyediakan ruang untuk pelajar meneroka dan membina makna sendiri. Kebaikan langkah ini ialah pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman pelajar terhadap bahasa, malah mengukuhkan kemahiran berfikir, bekerjasama dan menyampaikan idea secara jelas dan autentik. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah yang kedua iaitu pembelajaran berasaskan inquiry. Pendekatan ini menggalakkan pelajar untuk membina ilmu berdasarkan persoalan yang timbul daripada minat mereka sendiri. Keterangan bagi langkah ini ialah dalam pembelajaran berasaskan inquiry, pelajar bertindak sebagai penyelidik kecil yang menjalankan siasatan, menilai maklumat dan menghasilkan kesimpulan melalui pemerhatian dan analisis. Contoh bagi langkah ini ialah dalam kelas bahasa Melayu, guru boleh merangsang inquiry pelajar melalui persoalan seperti mengapa pelajar hari ini lebih gemar menggunakan bahasa rojak dalam komunikasi seharian. Kebaikan langkah ini ialah kaedah ini mendorong pelajar menjadi pengguna bahasa yang aktif, analitik dan bertanggungjawab terhadap maklumat yang dikongsikan. Langkah yang ketiga ialah pembelajaran berasaskan projek. Pendekatan pembelajaran berasaskan projek memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai isu atau topik dalam jangka masa tertentu secara mendalam melalui tugasan sebenar yang mencabar dan menyeronokkan. Keterangan bagi langkah ini ialah pendekatan ini dapat menggalakkan pelajar menggunakan bahasa dalam situasi nyata serta mengembangkan kemahiran penyelidikan, komunikasi dan penulisan. Contoh bagi langkah ini ialah sebagai contoh, projek bertemakan warisan bahasa dan budaya boleh dilaksanakan di mana pelajar menjalankan temu bual dengan ahli keluarga mengenai peribahasa lama yang jarang digunakan. Seterusnya, menyusun dapatan dalam bentuk buku digital atau dokumentari pendek. Kebaikan bagi langkah ini ialah pelajar bukan sahaja mengembangkan kepekaan budaya dan linguistik, tetapi juga membina apresiasi terhadap keunikan bahasa Melayu sebagai warisan bangsa. Langkah yang keempat ialah pendekatan kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merujuk kepada strategi yang melibatkan pelajar bekerja dalam kumpulan untuk mencapai matlamat bersama.
Keterangan bagi langkah ini ialah pembelajaran kolaboratif dapat diterapkan melalui teknik seperti perbincangan kumpulan kecil, forum pelajar dan kaedah jigsaw. Contohnya, guru boleh membekalkan artikel mengenai isu semasa seperti penyalahgunaan bahasa di media sosial. Setiap ahli kumpulan membaca bahagian tertentu artikel dan berkongsi pemahaman mereka dengan rakan yang lain. Kebaikan langkah ini ialah memperkukuh pemahaman pelajar terhadap kandungan, meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan mendorong pelajar berinteraksi secara bermakna dalam bahasa Melayu. Langkah yang kelima ialah pendekatan terbeza. Pendekatan ini sangat penting dalam bilik darjah yang terdiri daripada pelajar dengan tahap penguasaan, minat dan gaya pembelajaran yang berbeza. Keterangan bagi langkah ini ialah melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan kandungan, proses dan tugasan mengikut keperluan individu pelajar. Contohnya, dalam aktiviti penulisan puisi, pelajar yang cemerlang boleh diberikan tema abstrak seperti kebebasan atau kemanusiaan, manakala pelajar yang kurang mahir diberi tema yang lebih mudah dan dekat dengan diri mereka seperti keluarga atau rakan. Kebaikan langkah ini ialah pendekatan ini memastikan tiada pelajar tercicir dan setiap individu dapat berkembang mengikut potensi diri mereka. Langkah yang terakhir ialah penggunaan teknologi secara aktif. Teknologi bukan sahaja memperkaya pengalaman pembelajaran, tetapi juga membantu guru mengurus kepelbagaian pelajar secara lebih cekap. Keterangan bagi langkah ini ialah penggunaan platform seperti Google Docs membolehkan pelajar menulis kerangan secara kolaboratif, manakala aplikasi seperti Padlet boleh digunakan untuk aktiviti refleksi atau pengumpulan kosakata baharu. Contohnya, guru boleh meminta pelajar menghasilkan vlog pendek mengenai pengalaman mereka menggunakan bahasa Melayu di luar sekolah. Kebaikan bagi langkah ini ialah aktiviti ini bukan sahaja mengasah kemahiran komunikasi lisan, tetapi juga meningkatkan keyakinan dan kreativiti pelajar dalam menyampaikan idea. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh-contoh situasi yang akan berlaku jika kekurangan pengetahuan pedagogi dalam seseorang guru. Contoh situasi pertama ialah kurang kreativiti dalam penyampaian. Guru menyampaikan pelajaran secara tradisional dan membosankan tanpa variasi aktiviti atau pendekatan baharu. Hal ini menyebabkan pelajar kurang berminat dan tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua ialah kawalan kelas yang lemah. Guru gagal mengawal disiplin dan perhatian murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaan kelas menjadi bising, tidak teratur dan menyebabkan guru sukar mencapai objektif pembelajaran. Yang ketiga ialah kurang penggunaan teknologi. Guru tidak memanfaatkan kemudahan digital seperti PowerPoint, Canva atau aplikasi interaktif. Ini menjadikan pengajaran dan pembelajaran kurang menarik dan tidak selaras dengan keperluan pembelajaran abad yang ke-21. Yang terakhir ialah strategi pengajaran yang tidak sesuai. Guru menggunakan kaedah yang tidak menepati tahap kemampuan, minat atau gaya belajar murid. Hal ini akan menjadikan murid sukar untuk memahami isi pelajaran dan prestasi akademik akan menurun. Yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Secara keseluruhannya, pengetahuan pedagogi amat penting bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan. Guru yang menguasai pedagogi dapat mengawal kelas, berinteraksi dengan baik serta memilih strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap pelajar. Melalui kursus kaedah mengajar bahasa Melayu, saya sedar bahawa guru perlu sentiasa belajar, membuat refleksikan diri dan memperkukuh kemahiran pedagogi agar dapat melahirkan pelajar yang aktif dan bermotivasi. Sekian, terima kasih.